Okay, so Assalamualaikum. Hari ni saya nak buat soalan ni sekata serakan. Encik Asram merekodkan jumlah jualan bagi 2 jenis burger barunya selama seminggu. Darjah 16/1 menunjukkan jumlah jualan hari bagi kedua-dua jenis burger dalam tempoh tersebut. Okey, dengan menggunakan sekatan sesuai, tentukan jualan burger yang manakah lebih konsisten. So kalau lebih konsisten, ingat sistem power yang kecil. So dia suruh pilih yang burger yang mana yang sisian biawai dia kecil, itulah yang lebih konsisten setiap hari yang di pasaran. So first thing, kita kena cari min dia. Cari min dia. Okay, kita cari min dia. Okay, so untuk garden. Okay, 47 tambah 25 tambah 38 tambah 27 tambah 33 tambah 35 tambah 40 per 7. So kita akan dapat kat sini 35 min dia. Okay, lepas tu kita boleh cari dah sisian biawai dia terus. So 47 kuasa 2, ini memang familiar dia tahu kuasa 2 tu. Tambah 38 kuasa 2 tambah 87 kuasa 2 tambah 33 kuasa 2 tambah 35 kuasa 2 tambah 40 kuasa 2. Lepas tu kena tolak dengan min kita tadi 35 kuasa 2. Ni saya tak muat tau, bukan tulis kat sini. Patutnya kat sebelah ni, kat tengah-tengah. Okay. Lepas tu bahagi dengan 7. Lepas tu ni kita ada apa nama dia? Punca. Punca ni kena panjang lah, jangan separuh je punca. Lepas tu kira semua. Sekejap ya guys, saya hampir nak dapat. So saya dah dapat dah. Okay, so garden dia punya sisian biawai 7.003. Okay, lepas tu double lamp pula. Double lamp sama je lah. Cari 3 min dulu. 37 37 30 35 32 34 40 bahagi dengan bagi 7. So dapat berapa? Okay, kita dapat 35 juga min dia. Okay, lepas tu kita cari pula dia punya sisian bawah macam tadi. 37 kuasa 2 tambah 30 kuasa 2 tambah 35 kuasa 2 tambah 32 kuasa 2 tambah 34 kuasa 2 tambah 40 kuasa 2 bahagi 7 tolak 35 kuasa 2. So ada punca. Okay, 37 kuasa 2. Kira kira betul-betul. Nak kira ni kena tekan semua ni dulu. Apa nak tekan? Tekan semua ni dulu. Bahagi baru tolak ni. Lepas tu tekan punca. Answer tekan punca. Tekan punca patut answer. So dapat 3.12. Jadinya yang mana satu sisian biawai yang kecil. Jadinya jawapan dia adalah double lamp lah, yang paling konsisten. Okay, nak tulis macam mana alasan dia? Ya Allah, Allah, hilang pula soalan.
Sekejap. Tadi saya dah tu tadi. Minta maaf ya. Okey. Saya tulis dekat sini lah, saya dah tak muat. So tulis kat sini double lamp mempunyai double lamp lebih konsisten. Apa ni? Konsisten kerana di pasaran, tulis di pasaran. Kerana apa? Kerana nilai piawainya, nilai sisihan piawainya lebih kecil berbanding Garden Burger. Okey, itu saja. Dah dapat 5 markah. Tahniah semua.